Tak dengar apa? Tak dengar. Hello. Hello. Okey. Ya. Okey. Okey, let's go. Okey geng, bertemu kembali. Jalan pun dah cerah sikit, sedap sikit kita shoot video. Oh. Mana Aci pakai baju hujan. Okey geng, so nak naik bukit geng. Okey, so saya dah start mendaki ni. Lepas daripada isi minyak tadi 1.8 liter. Malam dah isi dah. Tapi saya ingat tangki dia kecil daripada tangki motor Wii. So jelah kita cuba tengok, menikmati layan corner. Layan corner apa? Tayar besar tu. Aduh. Wi tengok Wi, awan nano. Tak payah pergi Betung, tengok Malaysia pun ada awan nano. Tengok cantik. Nampak? Pemandangan. Ini cantik Wi. Ada orang tak ada rotek, jangan sebut ini on record tapi saya rasa lah kita pakai kasut lagi better, sejuk. Aduh. Korang tengok tu, awan nano nampak? Tak payah cari jauh-jauh, dekat Malaysia pun ada. Ini suhu saya ingat dalam 20 lah. Ini campur dengan kita sejuk lagi. Best lah, kita cuba menikmati tengok suasana dengan Vespa. Mantap seronok naik, steady, duduk seat dia steady. Tengok mana pakai kasut. Slipper Jepun Mario. Ada lagi 264 kilo dekat Ipoh. Tapi kita orang tak pergi Ipoh, kita orang pergi Penang. Dekat sebelah kanan saya ni ada kolam air panas. Tapi orang tak pergi sekarang ni, gajah je mandi. Okey, jangan minta lah. Tengok geng, lawa geng. Lama. Sejuk best. Nanti panas nanti ya. Masak dia yang penting sejuk tak apa, jangan hujan. Baju hujan bergetar ya. Kalau nak tukar kepala ni tak boleh pakai kepala petak? Boleh lah. Dia cover set sajalah, tak handle tak payah tukar. Dia tukar jadi faham. Maknanya boleh tukar lah, bagus lah. Ambil lorong kiri kita Vespa Dulu kita naik KTM boleh sombong, sekarang tak boleh. Sekarang dengan lori pun kalah. Yalah, tak nak bagi dia potong. Saya tak nak bagi dia potong. Nanti dia duduk depan banjir. Itu wildfire. Corner let sikit, lutut. Kepala saja turun ni. Kepala saja. Aduh. Janganlah, ini tengah rekod. Kereta potong lah. Kereta sudah potong. Okey corner kepala dulu air banyak masuk. Ini aja.
Aduh, aduh. Jangan jauh lagi kita. Aduh, ini macam-macam. Okey dah geng, nanti kita sambung balik geng. Oh, ini tak boleh. Ini semua kena kamera. Okey geng, nanti kita sambung balik tempat destinasi seterusnya. Kemungkinan saya akan berhenti dekat Banjaran Titik Wangsa. So, jom kita fokus pada pemanduan dulu. Bye. Lancar. Bukan tu kena tut. Okey geng, saya duduk dalam awan geng. Dalam awan geng. Oh, sejuk geng. Ini tangan dah basah. Sejuk. Oh, tapi best lah. Layan pagi kan. Waktu-waktu macam ni kereta kurang. Yang ada pun tengok lori je lah. Lori nak turun ke Kelantan. Yang naik ni tak jumpa lagi lah. Okay, so tengok apa panggil, keindahan waktu pagi atas bukit. Orang panggil Bukit Kerik lah sebenarnya kan. Oh, best. Okay, nampaknya hujan dah menurun sikit-sikit. Tapi tak tahu, dengar macam kena dekat ni cermin. Oh, tapi best kan. Best. Dia naik Vespa ni, dia sebenarnya duduk posisi dia macam duduk atas kursi. Duduk kursi kat rumah tu, macam tu lah. Tapi tak ada lah rushing sangat, slow, tak laju lah. Relax. Aduh. Ini tayar kecil tak boleh. Aduh. Tayar dia kecil geng. So kalau kena lubang tu agak ni sikit. Pandai-pandai nak mengelak. Oh. Lagi satu jalan ni licin lah. Kita tak bawa laju lah. Ni pun 60 lebih. Kita buat macam tu lah, 60-70 je. Sebab ya, kita satu lagi saya pun tak tahu minyak motor ni boleh sampai ke tak kat grip. So kita test lah. Sebab tangki ni kecil sikit. Terowong. Oh. Yes, sudah sampai dah terowong. Sudah dekat dah ni dengan Banjaran Titik Wangsa. Oh, ini kalau ada gajah saya turn balik tu. Mana mau lari? Itu kalau gajah sempat kejar wi. Aduh. Okey geng, so dah sampai dekat Banjaran Titik Wangsa geng. Ya Allah, lama tak datang sini. Oh, kedai tutup. Oh, cantik tengok. Oh, tinggi, cantik. Tengok stiker dia lagi tak? Orang sudah korek jual lah. Saya tak nampak stiker saya. Sudah korek jual lah. Mungkin dia ambil. Dia minat saya. Tak nampak. Dulu saya ingat tepek tiang saja. Okey geng, dah sampai dekat area Titik Wangsa. Tapi kedai tutup, tak boleh nak makan ni. Jadi lepak sini lah. Orang pun ramai. Aduh. Okey. Oh, sejuk weh. Okey, kita orang sejuk sangat ni pasal geluh dah basah. Okey, geluh dah basah. Jadi terpaksa dah hadapi ujian sejuk ni. Getah geng. Aduh ya Allah. We okey, tak koyak ya?
Tak gaya. Okay, so dia ambil gambar. Ini Titi Wangsa lah, antara paling tinggi lah saya ingat dekat sini. Dia ada tinggi lagi tu atas Pecawang sana. Oh, ini awan lalu. Katanya orang Kedah tadi naik hujan renyai-renyai, tapi Kelantan sana lebat. So itu je lah. Nanti kita akan sambung di next station. Okay. Okay. So kita nak gerak, nanti kita sambung balik. Kamera pun dia hang je, sejuk-sejuk. Why? Vespa. Okey, sekarang kita sampai dekat Tasik Banding ni. Tasik Banding. Rehat sini sekejap. Sejuk ke enjin. Vi, okey Vi eh? Koyak tak. Aduh. Okey lah. So kita dah sampai Tasik Banding. Motor pun masih okey. Okey geng, dah sampai dekat benda ni, kampung. Ni nama benda tempat ni? Petron Bendang Besar. Bendang besar. Ya. Okey, Bendang, kampung Petron Bendang Besar. So rehat sini kejap. Cah telefon je. Lepas tu nak gerak nak direct lah, tak nak berhenti-henti. Hari ni dah berapa jam kan. So we pun makan dulu, minum kopi kejap. Lepas tu isi apa yang patut, yang kita orang nak gerak. Sebab hari ni hari Jumaat geng. Nanti kedai banyak tutup kan. So jom kita jalan dulu. Bye. Okay geng, dah selesai makan. Saya nak gerak dah ke Butterworth direct ni. Okay, minum air apa semua kan. Seronok lah, ada pengalaman, ambil experience tentang motor Vespa ni. Best jugalah untuk kita layan-layan santai kan. Seronok untuk dalam cruise lebih kurang dalam 90, 100 paling tinggi lah. Tapi best lah. Dengan sekarang ni kurang sejuk sikit, barang-barang semua dah kering. Tadi semua basah geng, sebab kena hujan kan. Jadi sekarang ni dah lega sikit. So kita orang nak gerak terus lah untuk sampai ke Butterworth. Ingat kalau boleh nak sampai sebelum pukul 3, kalau boleh lah. Kita cuba tengok. Saya pun tak pernah berhenti lagi Petron tu. Okay lah. Minyak motor ni saya isi lah setakat ni lah, daripada Tanah Merah sampai sini dia baru gerak lebih kurang dalam 3 liter. 3 liter lebih. 3 liter lebih ni bersamaan dengan bau berapa ringgit sajalah kan. Nak kata banyak sangat tu tak. Saya rasa dalam RM7 lah. RM7 minyak daripada Tanah Merah sampai sini. Jimat lah kan. Memang sangat-sangat jimat lah, sebab kita orang bawa slow. Itulah yang bestnya. Vespa ni baru pertama kali ni ambil experience sikit tentang Vespa. So itu je lah nak kongsikan buat masa ni. Tapi motor Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah. Cuma ada benda sikit saya nak kongsikan nanti.
Tengoklah dan sampai dekat Penang nanti saya nak kongsikan untuk masalah Vespa ni lah buat masa ni. Tapi yang lain tu okey lah. Laju jugalah, cuma korang tak boleh tengok lah pasal meter ni tak jalan. Kabel dia putus. Tapi memang seronok lah orang kata apa, suasana tu naik Vespa. Saya first time mengendalikan Vespa model baru macam ni. Model yang injection kan. Vespa ni injection 3 valve. Tapi bagi saya tak ada masalah lah. Yang pentingnya kita ada kelapangan masa kan. Dia dekat belakang. Dia dekat belakang. So nanti kita sambung balik dekat, tengoklah insyaAllah kita akan sambung balik dekat Kulim tu. Kita tengok macam mana keadaan nanti. Sekarang ni tak ada apa sangat nak tunjuk kan. So kita teruskan perjalanan kita lah. Nanti saya sambung balik. Let's go Vespa. Vespa pun Vespa lah geng.